Sorry lambat. Jalan jam tadi. Duduk lah ni. Semua orang dah makan dah. Habis tu kita nak makan apa? Ni kita makan harimau nasi lemak berlauk ni. Lambat. Dah lah. Masuk dulu lah. Pandai you. Kita tahu tak apa beza you dengan harimau kat atas ni? Dah start dah. Apa dia? Tak ada beza. Dua-dua garang. Lawaknya. I tengah lapar. You buat lawak macam ni kenapa? Dah jom. Kenapa dia ni? Ni apa benda ni? Sebab you lah punya pasal. You lambat. Semua orang dah buka. Kita tengok. Minum air je. I tak nak lah. Sabarlah you. Sekejap lagi dia orang hantar tu. Hantarlah sebab you lambat. I ambil semua. You punya? Pandai you lah. You punya salah kan? Sekejap. Tapi I pun tak berbuka lagi. Sekarang salah siapa? Masalah you ke masalah I? Yelah. Ambil pula. Mana boleh? Dah lambat tu lambat je lah. Pergi lawan dia sendiri. You tak kasihan kat I ke? I tak berbuka lagi. Ayalah. You dah lambat kan? You buat I marah. Habis tu you tak rasa ke sakit hati I ni? Yelah. Kenyangnya. Jom balik. Kenapa? I lapar lagi. I tak berbuka dari tadi. Lah, lambat lagi kan? Itu masalah you. I dah kenyang. So, jom balik.